Okey. You all punya commission macam mana kira Ikut produk ke? Kalau untuk sosmed commission by fee lah. Fee tu divided by 2 lah. Okey, faham. Maksudnya yang untung tu pecah berdua. Ha. Okey. Kalau yang lain? Untuk produk-produk lain memang tak pernah buat Untuk produk lain memang tak pernah buat lagi lah. Okey, faham. Adi ni memang buat affiliate saja. Macam Nisa buat apa? Kak Nisa ni macam lebih fokus pada Live yang Kak Nisa punya connection sendiri. Kak Nisa boleh close lah. Tapi untuk yang mana yang dah kenal, dah tahu Kak Nisa punya servis, so normally Kak Nisa buat sales daripada situ. Tapi kalau leads ni memang macam kurang sikit lah. Faham. So, okey, saya cerita sikit pasal funnel produk lepas ni macam mana. Sebab untuk guna funnel ni lagi mudah untuk satu klien. Kita boleh close at least 2. Maksudnya instead of satu produk atau satu services, kita boleh close 2 minimum. Kalau boleh close lebih daripada 2 lagi baguslah. Saya nak share sikit. Okey, mana ni? Okey.